kita akan naik boat tu dan sampai ke pantai yang namanya Monkey Beach Resort. Monkey Beach, mana ada resort. Sampai ke Monkey Beach, insya-Allah. Okey, kita dah sampai kat tempat yang kata JT untuk naik boat ke pantai Monkey. Saya baru lepas parking kereta saya dekat belakang tu. Nampak putih tu. Di sini okey, selamat saya rasa sebab ada kawalan. Ini pula pekarangan depan Taman Negara. Itu JT yang kita nak naik. Kita akan ambil boat dari situ. Satu trip ke Monkey Beach harganya adalah 100 untuk kos satu boat. Bukan seorang. Dia kira pada satu boat RM100. Seorang? Ada balik pulau ni tak sampai lagi. Tengok saya. Nak tunggu dia dulu? Tunggu. Tu yuk pun ada tu. Oh, yuk pun ada sekali. Macam dapat imam. Lambat tinggal. Alah, Ikin depan tu lah sikit-sikit. Cuy sampai. Boleh cakap. Nak bawa barang tu. Naik boat. Sana boleh naik boat ke Monkey Beach, pantai monyet. Kita akan healing-healing kat sana. Mana kumpau? Pemandangan kat sini memang cantik. Sebab nampak bot nelayan parking, bot kecil, bot besar, dengan air lautan dia yang hijau, biru-biru sikit. Gaya tu mahu dah nampak. Dengan Ray-Ban lagi. Bot dah mula bergerak menuju ke Monkey Beach. Jom. Dengan menaiki bot, kita hanya mengambil masa lebih kurang 10 ataupun 15 minit saja untuk sampai ke Monkey Beach. Berbanding kita berjalan kaki di tepi-tepi pantai. Untuk sampai ke sana lebih kurang 30 minit. Dan ada tempat yang menarik di sana selain daripada Monkey Beach. Itulah Teluk Kampi dan satu lagi Pantai Keracut. Tinggal bot. Dapat juga naik. Benarlah apa yang dikata. Inilah pantai monyet namanya. Monyet, oh monyet. Okey, kita dah sampai. Kita boleh lihat modul kepimpinan dan jati diri sudah bermula. Tu, nampak tu. Ada kemah yang kita bawa sendiri dan ada kemah yang kita sewa daripada pengusaha di tempat ini. Kemah mana? Oh, ni jenis kemah payung lah. Tempat saya pilih untuk pasang kemah saya dekat dengan pokok kelapa, tapi bukan bawah pokok tau, bahaya. So kita boleh nampak laut, boleh nampak langit. Okeylah, tenang tak? Okey, kita dah pasang kemah kita. Kemah kat situ, tengah-tengah hutan king tu. Betul-betul tepi-tepi pantai. Jom kita pergi jumpa geng yang bagi muzik. Cik Azrin. Gaya. Santai kawan. Santai kawan. Dahsyat depan ni. Depan ni memang dahsyat.
Dah pukul 6.30 petang, kemah perlu disiapkan sepenuhnya sebelum hari gelap. Ini saya ulang tunjukkan semula suasana ketika awal semua fesi dan peserta sampai di Monkey Beach ini. Pada jam 4 petang, selepas menunaikan solat fardu Jumaat pada hari itu, semua peserta dan fesi telah menaiki bot bergerak dari Teluk Bahang menuju ke Monkey Beach. Boleh tengok barang yang diorang bawa, memang banyak, sampai penuh satu bot tu. Tengok ni, macam-macam teknik ada. Cara nak pasang kemah, dengan tarik talinya, pasang alas bawah, pasang atap atas. Dan yang paling penting kita doakan, moga selamat, lindung daripada hujan panas dan apa-apa yang bahaya. Macam biasalah, bila sebut kem kepimpinan, aktiviti kecergasan fizikal mesti dibuat. Jadi, kita mulakan dengan larian di tepi pantai. Larian ini diuruskan oleh Tuan Hafiz yang kita import khas dari IPK, juga dibantu oleh para fasilitator. Alam tidak pernah berhenti mengajar. Lihatlah pada alam ini. Setiap bayu yang berhembus, setiap daun yang bergerak, semuanya tanda kebesaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Datang boleh panggil saya Din. Saya sebagai facilitator untuk hari ini. Ini pula adalah sesi ice breaking, ataupun maksudnya kenal mengenal antara satu sama lain. Sesi ini sangat penting, terutama untuk peserta yang kita bawakan ke kem kepimpinan Jati Diri ini. 15, 16, 17, 18, 19. Okey, yang kedua, Ida cari pasangan anda yang saiz kasut yang sama. 1, 2, 3. Aku kena mana? Jangan dia bawa lebih sikit. Cina. Ini nama Ivo. Ivo. 54. Asal Perak. Nama pasangannya? Hari sudah semakin gelap. Apa jadi dengan jiran saya ni? Nampak tu, sampai ke gelap malam masih teruskan usaha untuk pasang zip kemah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah Cik Mazlan. Kalau dengar dia bergurau tu, memang lain macam. Mana tak nampak masuk neraka, mulalah salah kan. Bulu. Pemulu. Duk marah kat siapa tak nampak orang. Siapa duduk dalam kemah kan tu awak dari mana. Oh, duk menyorok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Di mana pun kita berada, pastikan solat jangan sesekali kita tinggalkan. Sebagai seorang fasilitator yang dilantik, saya diamanahkan dengan tugas untuk menjaga hal-hal kerohanian sepanjang kem kepimpinan ini berlangsung. Nak belajar Moskut. Ni Sifu Moskut. Sekali lagi Zahir boleh tak? Zahir Zahir. Dah didik. Oh, dah hafal dah semua alfabet ni. Ini ketahanan kita ni. Kita nak tengok ketahanan macam mana ni. Alright. Okay, saya pun tak ada apa. Siap mesin keluar lagi. Berkait dengan tugas. Aktiviti ini namanya burung hantu. Banyak pengajaran yang kita dapat daripada aktiviti ini. Antaranya adalah memupuk semangat kerja berpasukan,
Selesai aktiviti tersebut, beberapa orang peserta telah dipilih untuk membuat perkongsian. Kita kena Maggi. Kita kena Maggi malam ni. Cik Hakim dia buat Maggi tu. Dia mi kari udang. View pantai tau. View pantai. Agak luar tak Okey, suasana kita bangun pagi di pantai beach. Di pantai Monkey Beach. Satu benda yang menarik dekat pantai ni selain dari mandi laut adalah mencari siput. Saya dah try, memang best dan banyak hasil dia dekat tepi gigi-gigi air saja. Hari kedua diteruskan lagi dengan aktiviti yang telah dirancang. Ia lebih menarik kerana aktiviti akan dikendalikan oleh pegawai dari agensi Biro Tata Negara. Setiap permainan ataupun aktiviti yang mereka kendalikan, setiapnya akan ada manfaat yang kita akan dapat. Kita akan ambil masa. Sedia. Sedia. Dah sakit pinggan tu. Mula. Oh, steady. Sedia. Mula. Bulan ni bercakap kita pastikan tidak bercakap. Pastikan tidak menutup hujung paip. Pastikan tidak pegang batang paip orang lain. Jangan lepas batang paip. Down. orang kata buat kesalahan yang semua berulang ni insanity, kita gila. Dah tahu salah nak cakap juga. Tuan-tuan dan perempuan diberikan misi, satu amanah untuk menyelamatkan pulau ni. Terdapat lagi beberapa aktiviti lain yang tidak sempat untuk saya masukkan dalam video ini, tapi yang pastinya mereka sudah letih dan banyak perkara bermanfaat yang telah mereka peroleh. Cakap tekan guys. Halo guys, kami daripada TSM Barat Daya mengucapkan Selamat Hari Raya. Sesi latihan dalam kumpulan yang dikendalikan oleh pegawai dari BTN telah pun selesai. Malam ni kami ada buat BBQ. Jadi kerja-kerja memasak sudah dimulakan dari petang lagi. Inilah dia urus setia masakan sepanjang kem ini berlangsung. Mereka ini diimport khas, bukan biasa-biasa, bukan kaling-kaling. Oh. Sekarang jom kita masuk ke dapur tengok. Katanya Tuan Barat Daya 1 ada buat resepi special untuk malam ini. Jom kita tengok. Persediaan buat kambing masak gulai.
Ni kira lagi tak tumis ha. Terus masuk atas. Tumis dulu. Kari kambing dalam proses untuk disiapkan. Yang turut membantu juga di sini adalah Tuan Hassan selaku pembantu chef. Kalau lihat tangan di pinggangnya itu, ish. Hebat-hebat mereka ni. Alhamdulillah kari kambing sudah siap sepenuhnya dan diuji rasa oleh chef kita. Pada keesokan hari iaitu hari Ahad merupakan hari yang terakhir bagi kem kepimpinan dan jati diri ini. Yang dihormati, Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang telah hadir pada hari ketiga ini iaitu hari Ahad bagi merasmikan kem kepimpinan yang telah berlangsung selama 3 hari ini. Oh ya, Biku susul jajok dengan ni. Salam sejahtera yang ada pada Datuk. Saya ASPG 20547 Dewan Halal Kiraman Lampung, LDP Kepimpinan dan Jati Diri Masyarakat Nasional Barat Daya, terdiri daripada 20 peserta, 16 pegawai kanan, 9 anggota bakal rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Deputi Komisioner Polis Datuk Muhammad Alwi bin Zainal Abidin, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla